Esok dah nak mula puasa. Cucu opah dah sedia nak puasa? Nak sedia apa, opah? Amboi, loya buruk pula dia. Mestilah dah sedia, opah. Niat puasa, doa buka puasa, niat sembahyang tarawih. Semua ada kat sini. Kita orang ingat. Betul. Doa makan, lagilah ingat. Kan, Upin kan? Kau berdua kalau pasal makan memang cepat. Tolong ni tak nak. Bagus. Macam itulah opah suka. Barulah cucu opah namanya. Dah, mari kita makan sirih. Nak satu. Apa? Puasa tahun ni, Rus nak buat kuih tak nenas. Dah banyak kali puasa opah dengar tak nenas. Nak buat banyak-banyak. Nak jual. Tapi nenas pun opah tak nampak. Kuih bangkit pun jadi kuih hangit. Diam! Alah, Opah ni. Itu Azam Ros. Bagilah semangat sikit. Bagus ada azam. Tapi kan lagi bagus dalam bulan Ramadan kita lipat gandakan amalan. Meningkatkan pahala. Betul. Apalah Kak ni? Itu pun tak tahu. Opah. Pandai gelakkan orang. Akak engkau ada juga azam. Engkau orang ada. Padam ke? Sejamnya. San. Gua je lah kau tahu. Nak lagi lah. Besok kau berniaga mu tu. Yalah, macam biasa juga. Tapi, kamu orang semua tak boleh datang sini makan. Kenapa pula? Hayo, esok kan puasa. Lupa. Jadi, ini hari makan puas-puas. Angkat belanja. Nak juga. Yeay, makan besar. Duduk. Abah ni. Eloklah semua ada. Lepas makan nanti, tolong atuk kemas surau. Belum kemas lagi. Dah nak puasa kot. Sikit je lagi. Dah, atuk pergi dulu. Betul? Terima kasih belanja. Okay, no problem. Ihsan, mana? Ihsan boleh. Senang sini. Upin, Ihsan. Sedia? Mula. Kenapa tu? Atuk nak lastik cicak. Putus pula getah ni. Apa lagi? Terlastik pipi atuk. Kenapa atuk nak lastik cicak? Tengok tu. Banyaknya tai cicak. Kotor. Situ dah jadi tempat berak cicak. Dah orang tak boleh sembahyang kat situ. Betul lah. Itulah, tai cicak kan najis. Batal semayang nanti. Korang semua pergi bersihkan tai cicak tu. Biar atuk hapuskan semua cicak. Janganlah atuk. Kesian kat cicak. Tak perlu kesian. Cicak adalah musuh kita. Korang tahu? Ada dalam riwayat pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, semua binatang membantu memadamkan api. Tapi cicak mengempuskan angin supaya lebih marak api. Ada satu lagi riwayat. Pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersembunyi dalam gua, cicak berbunyi memberi isyarat pada musuh, tapi dilindungi laba-laba dengan membuat sarang di pintu gua. Cicak jahat. Sebab itu cicak dipanggil penjahat kecil. Dan kita disunatkan membunuh cicak. Besar pahalanya. Oh, macam tu. Ya, ketuk.
Upin, Ipin, ambilkan tasbih opah kat bilik. Siapa jumpa dulu di mana? Baik. Jumpa tak? Aduhlah. Aku jumpa. Yelah. Opa! Tasbih ni dah kena tai cicak. Oh, ya ke? Tak apalah. Tinggalkan aja. Ipin, cicak. Kena lastik ni. Dapat pahala. Ish, tak ada getah lah. Cuba kau cari kat sana. Mana? Upin. Wah. Jaga kau. Upin, Ipin. Mana korang? Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik dulu Baik ada hati balik. Yelah. Kau boleh naik apa? Kan murid jalan. Kau tambah. Jumpa besok. Dah lupa. Kau makan ha. Kau lah. Kau makan pinggan kamu. Jom. Atuk. Ya? Tasbih opa terputus. Ipin buat. Alah, tak sengaja. Jadi, kita orang nak ambil tasbih tu. Ganti opa punya. Boleh tu? Yang tu, bolehlah. Itu orang sedekah untuk kegunaan jemaah surau. Bagi sini. Nah. Tak cukup ni. Patutnya ada 33 biji. Ni 28 je. Ya ke? Alah, macam mana tu? Nanti opa marah. Opa tak tahu lagi ni. Balik nanti carilah. Mesti ada punya. Baik tu. Cepat, Ipin. Ipin! Korang nak pergi mana? Nak balik. Nantilah. Aku ada nak cakap sesuatu. Cakaplah. Apa dia? Aku nak belajar mengaji. Baguslah. Jadi? Kenapa ni? Korang semua dah pandai mengaji. Malulah. Aku nak ingat alif, ba, ta pun susah. Kalau nak belajar, jangan malu. Tak payah malu-malu. Esok, jom ikut kita orang mengaji kat surau. Betul. Nanti kita orang ajar cara senang nak hafal alif bata. Tercapai azam puasa aku. Nak belajar ngaji. Oh, itu azam kau. Azam aku nak kuruskan badan. Apalah. Tapi makan lagi. Esok baru mula. Sedapnya. Yelah tu. Azam aku nak puasa penuh kali ni. Selama ni kau tak puasa penuh ke? Tak. Ada sekali tu. Sekali je lah. Kawan-kawan, kita semua patut ada azam ni. Apa? Esok aku cerita. Tunggu! Tunggulah. Ipin, dah baca niat? Dah. Opa, azam puasa kita orang kan nak sembahyang tarawih penuh.
Macam orang lain. Eleh, buat 8 rakaat pun dah penat. Alah, masa tu kita orang nak pergi main. Bukan penat. Bagus azam tu. Kan, Ros? Ada sesiapa nampak tasbih opah? Ada sesiapa nampak tasbih opah? Terima kasih. Puas opah cari. Ingatkan dah hilang. Tasbih ni peninggalan dari atuk engkau. Tasbih opah ke ni? Cantik kan? Opah suka? Cantiknya. Macam pernah nampak je manik-manik ni. Tapi di mana ya? Akak punya ya? Nak kena ni. Tua punya budak. Siapa suruh ambil manik-manik akak, ha? Ipin! Buka pintu ni cepat! Ros, jangan bising-bising. Upin, Ipin, buka pintu ni. Sabar, ini kan puasa. Puasa bukan setakat tahan lapar dan dahaga. Ia juga menguji akhlak dan kesabaran kita. Dengar tu, Kak. Kenapa korang ambil manik-manik tu? Sebab... Tak ada. Sini pun tak ada. Mana Upin? Bukanlah. Nasib baik Azam akak puasa ni nak bersabar dan tak nak marah-marah. Selamat kita. Bagus Azam akak. Apa tak marah kan? Tak. Apa yang kau nak cakap semalam? Yang semalam, kau kata kita semua patut ada satu azam ni. Oh, aku nak cakap, kita kena ada azam nak sembahyang tarawih 20 rakaat. Tak nak lah. Bila nak main? Aku nak makan lagi. Mana boleh tahan? Ish. Kita kalau nak berazam, biar yang baik-baik. Macam nak sembahyang 20 rakaat tu. Bagus. Ini 8 rakaat je dah kosong surau. Padahal, inilah setahun sekali terawih untuk menambah pahala. Dah, mari tolong atuk bersihkan tandas surau. Ayoh! Ish, jangan mengeluh nak buat kebaikan. Bersihkan surau tu satu kebaikan ke tu? Mestilah. Bersihkan surau untuk kegunaan dan keselesaan orang ramai adalah satu ibadah.
Satu kebaikan, banyak pahala. Ya? Roy, buat apa tu? Tadi saya taruh RM10 tu. Tapi saya nak derma RM5 je. Jadi saya nak ambil balik baki duit RM5 tu. Alah, halalkan je lah. Bukan selalu kau derma pun. Dah, jangan kacau tabung tu. Mari ikut kita orang. Pergi mana? Hari bang. Buat kebaikan.